Pakai rempah kari tapi tak pakai daun kari. Jadi kita jadi satu lauk kari yang lain daripada kari yang selalu masak. Ya, ada orang nak masak kari kat rumah, tak ada daun kari dia tak jadi masak. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zara nak share resepi kari labu. Ya, okey. Panaskan minyak di kuali. Kita nak masuk ni dulu ya. Serai kita dah ketuk. Kemudian daun salam. Tumis ini tak payah lama sangat. Asalkan dia dah mula keluar bau, puan masuk bawang yang kita dah mayang. Bawang besar tadi 2. Satu kita mayang, satu kita nak kisar. Okey, alright. Kita kisar bawang besar, buah keras, bawang putih dan halia. Kak Zara sekarang ni masak 3 ekor ayam ya kat kuali ni. Jadi semua bahan Kak Zara kali 3. Kalau bawangnya 2 jadi 6. Kalau bawang putihnya 4 jadi 4 kali 3 12. Macam itulah. Okey, kita nak blend sikit ya dengan air. Dia dah macam ni. Ujung-ujung tu dah kita dah nampak macam nak kata coklat tak coklat. Kita nampak dia bila dia macam ni, dia dah air dalam bawang tu dah kering. Okay, kita masukkan yang kita kisar ni. Bawang besar, bawang putih, halia dan buah keras. Okay. So ni dah macam ni. Pecah minyak tu maksudnya bawang dia dah tak ada air. Dia dah naik minyak semua ke atas. Okay, kita bawahnya pun dah mula macam ada coklat-coklat sikit. Saya nak masukkan rempah kari. Saya tak bancuh air. Kalau you nak bancuh air, silakan, tak ada masalah. Ya, saya tak masuk apa? Tak masuk rempah. Tak. Nanti dia jadi lain puan bau. Kalau you nak letak, you nak sebab rempah kat saya dah ni dah strong juga. Itu yang letak itu buat kari-kari biasa. Saya tak nak letak, saya tak nak ada bau cengkeh sebab dalam ni pun dah ada. Dalam rempah kari kita ya. Okey, saya masuk rempah, saya kecilkan api dulu tau puan. Sampai rempah dia dah rata semua. Dah rata semua baru kita besarkan api. Ya. Kita nak masukkan serbuk kunyit. Saya masak 3 ekor, jadi saya masuk 3. Okey, saya nak masukkan sedikit air. Kalau kita tumis rempah macam ni puan, you kena letak air ya. Kita buat 3 kali proses supaya rempah tu masak betul. Rempah tu masak. Ya. Sekarang ni kita masukkan asam keping. You guna asam keping kena masuk awal. Asam jawa last masuk pun tak apa. Asam keping kena masuk awal. Dia kena kacau puan. Kalau you tak kacau, dia kerak. Sekali dia dah berkerak, habislah. Dia berkerak. Lagi-lagi kita tak bancuh rempah ni kan dengan air. Okey, kita masuk lagi sekali air. Okey, kita tumis sikit lagi. Alright, kita masukkan sikit lagi. 3 kali masuk proses ni ya. Baru rempah you masak. Rempah kalau you tidak bancuh air, dia akan jadi warna ni bila kita tumis. Rempah yang you bancuh dengan air, masuk, you tumis, dia tak boleh jadi gelap macam ni. Dia jadi lembut sikit warna dia. Ya. Kak Zara nak masukkan garam dulu ya. Saya kalau masak, saya akan masukkan garam dulu. Okey, saya masukkan garam dulu. Lepas tu saya masuk ayam. Masuk ayam. Kemangi ni Thai basil. Thailand banyak pakai ya. Banyak pakai kemangi. Okey, kita balik-balik. Bau pun dah sedap dah. Okay, kita masukkan labu. Ya, labu yang kita dah potong-potong. Kalau tak nak letak labu, nak letak kentang boleh je lah. Kentang dia lain sikit lah ya. Okey, saya masukkan cili ni. Kalau you suka, you boleh tumbuk sikit kasar-kasar. Saya tak berani sebab saya takut ramai yang dia tak boleh tahan perut. Jadi saya biasa sebiji. You suka pedas sekarang, you minta je lah dengan budak saya. Sebab saya nak masuk santan. Okay, saya masuk santan last. Kita balik-balik dia sampai dia rata. Ni. Kan cepat. Ni saya masak 3 ekor tau ni. Bukan seekor. Cepat. Mendidih je ni, kita dah boleh angkat dah. Okey, alhamdulillah dapur masak lok kita. Okey, nampak tu cantik ya. Alhamdulillah
Dah pun siap resipi kita hari ni, iaitu kari labu buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.